bila sebenarnya nak membuat pilihan haji. Pilihan bagaimana nak melaksanakan haji. Nak buat haji tamattu' ke, atau nak buat haji ifrad, atau nak buat haji qiran. Sebenarnya, kita tunggu dulu surat panggilan haji kita. Kalau kita berniat nak buat haji ifrad, sedangkan surat panggilan tersebut, sebulan lagi kita nak berwukuf di Arafah contohnya, dah tentu kadang-kadang kita tak mampu nak berniat haji terus, nak berada dalam ihram selama sebulan. Dah tentu sayang kalau kita berniat umrah, kita boleh niat haji terus. Jadi, untuk menentukan haji apa, kita lihat panggilan haji kita ataupun penerbangan haji yang ditentukan kepada kita nanti. Kadang-kadang orang perempuan asalnya niatnya nak buat haji tamattu', tetapi apabila hari keberangkatan dia didatangi haid, dan haidnya panjang sehingga 13-14 hari, dan seandainya dia berniat umrah, dia tak sempat nak selesaikan umrah pun. Jadi boleh untuk dia terus berniat haji dan jaga larangan ihram, dan habis saja periodnya tu dah masuk waktu wukuf. Jadi boleh saja berniat haji dan buat haji ifrad. Jadi haji ifrad ni, haji tamattu', haji ifrad, haji qiran, bukanlah kita nak rancang dari sekarang. Apa yang patut kita buat sekarang? Belajarlah. Belajar semua jenis haji, belajar cara pelaksanaannya. Nanti bila tiba waktunya, barulah kita pilih apa jenis haji yang sesuai dengan keadaan kita.